Trip kali ini, Boat Paradise terlibat dengan program casting peringkat antarabangsa iaitu International Monsoon Casting Tournament yang diadakan setiap tahun pada bulan Disember di Tasik Kenyir. Macam sekarang ni, Houseboat Paradise ada tengah-tengah ni sebab untuk flag off pelepasan peserta casting untuk pergi cari ikan. Event ini berlangsung selama 3 hari 2 malam. Ada 11 houseboat yang terlibat, antaranya Boat Alamanda, Legend, Impiana Houseboat, Suria Permata, Paradise, Kembara, Ex-Army 1, Ex-Army 2, Toman Houseboat, Houseboat Port Latif dan Kembara Sufi. Selesai flag off peserta, semua houseboat yang terlibat bergerak ke Pulau Camar dan bermalam di sana. Biasanya event IMCT ni, houseboat bermalam di Pulau Camar kerana di sana ada kemudahan line telefon. Houseboat akan parking menghadap antara satu sama lain dan bagi sama pagar supaya mudah kita nak lalu antara houseboat ke houseboat. Apabila semua houseboat dah siap parking, aku pun pergi casting dengan kapten aku. Event casting kali ni Alhamdulillah dalam musim hujan. Sebab ikan sebarau kat Tasik Kenyir ni hanya muncul bila musim hujan sahaja. Nanti bila musim panas, kita susah dah nak casting sebarau. Musim panas nanti kita casting toman pula. Hari ni pun dah keluar lewat dah. Dah petang dah baru kami start pergi casting. Jadi kali ni casting lebih kepada cari ikan sebarau boiling. Awal-awal ada juga kami pergi menggali dekat kawasan air terjun kecil. Lepas tu kami tunggu sebarau boiling. Hasil kejar ikan boiling, dapatlah juga strike ikan sebarau seekor dengan menggunakan gewang blade. Sekejap. Ke mana? Akak je. Bismillahirrahmanirrahim. Kumpul lah. Dah cabut dah. Akak je. Kumpul lah.